Dia. Jadi hari ini adalah merupakan hari ketiga operasi khas bersama di antara KPDN Negeri Selangor dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Negeri Selangor. Semua kapal-kapal di perairan ni, termasuklah kapal bot nelayan, feri, kapal tanker, kargo dan sebagainya, mereka tidak terkecuali daripada perlu mematuhi Akta Timbalan dan Sukat. Kita harap dengan kerjasama dengan FPMM ni kita dapat memastikan semua kapal-kapal dagang ini dapat mematuhi bukan saja Akta Timbalan dan Sukat tadi, tapi termasuk juga undang-undang lain di bawah bidang kuasa KPDN seperti Akta Kawalan Bekalan. Statistik kami ada 50 pemeriksaan sepanjang 3 hari ini, 27 penggeledahan yang kami laksanakan, dan dia tidak termasuk dia semua termasuk semua jenis undang-undang di laut lah, termasuk kes perikanan, kes kapal dagang, MSO dan juga Akta Timbalan dan Sukat ni lah. Hanya advokasi untuk memaklumkan komuniti laut ni perlu mengikut undang-undang juga.